Barulah handsome. Yo Farhan. Yo. Hari-hari kau tidur mati tadi 1 jam aku tunggu. Kau tahu tak? Lain kau. Saya tak nampak tadi kau baru jadi cerita aku kan. Dah saat tadi. Mana ada buat cerita pula kau. Dah lah. Lambat ni. Jom. Buat apa ni? Nanti cikgu saya kau marah pula. Tolong. Pulau mana pula ni? Tak ada. Takkanlah tak ada. Pak tu sampai dah. Sampai dah. Oh. Hai. Thank you Farhan. Jumpa lihat kau. Alright. Hello. Yo, nasi kandar jom. Macam ni. Maya. Sit down. Ya, private lah. Yo. Mako. Masuk aku. Aduh, kau ni. Pagi-pagi memang suka cari pasal eh? Ha? Tak nampak? Buta. Alah, dia tak sengaja lah tu. Biasalah, orang buta kan? Berjangkit kot. An. Oh, An. Eh? Mana kau? Kelakar kau ni. Jahatnya. Apa benda lah kau ni? Dah lah weh, nanti tutup lah kedai aku tu. Jom. Kat kantin. Farhan, kau okey tak tadi kat sekolah? Macam tak ada mood je kau ni. Aku okey je. Kenapa? Tak ada, saja tanya. Jom dapat taman sekejap jom. Boleh lah. Pertanian. Sekarang lah, jom. Sekarang. Jom. Right. An, senyap je ni. Kau ada masalah ke? Tak ada weh. Aku okey je. Aku ni memanglah buta. Tapi aku tak bodoh. Kau ada masalah ni. Cakap je lah. Aku ni kan kawan kau. Aku penat lah. Farhan, kau nak tahu tak maksud nama aku? Nur Adwa, cahaya penyinar. Nama kau pula Muhammad Farhan, yang berani dan pintar. Jadi kau kena bangga tau. Ayah kau bagi nama yang sangat bagus sebab dia sayangkan kau. Dia nak kau jadi seorang yang penyayang, pandai dan berani. Dah lah, janganlah nangis. Nanti tak handsome dah. Hari jadi kau dah dekat kan? Alah. Umi aku cakap dia nak buat kek Milo. Boleh lah kau habiskan kek kau tu nanti. Mana boleh? Alah, kau ni dengar aku pula fikir. Aku rasa buruk lah. Dah nak hujan ni. Jomlah balik. Tolong tu. Jom. Hati-hati. Cantik kat aku ni. Bosan lah. Kau tak bosan ke? Bosan agak. Ha! Aku kata pergi karut.
Baru dapat RM50. Kau ingat aku tak nampak ha? Kau tarik perempuan tu punya tudung. Sila, aku sengaja pun. Dah jangan gerak. Ya, tangan ni. Tak ada pergi berak kan tadi. Tak tahu lah. Tak buat hasil. Nanti nak pergi makan tak? Makan kat mana tu? Kau kena bawa aku lah, aku tak nampak. Dekat kedai yang hujung tu. Weh, kawan kau. Pak An. Kau tunggu sekejap situ. Pak An. Kau nak pergi mana ni? Ha? Korang sini. Di sini. Apa nama kau? Hawa? Jawa? Bang Jawa, ada baik kah? Ha? Adwa. Nama aku Adwa. Apa masalah korang sebenarnya? Kita tak kacau kau pun kan? Kita orang tak kacau kau pun. Aku suruh kau diam-diam je. Ha? Kau nak juga belagak dalam kelas Weh, tengok ni weh. Bapak urus ya. Bukanlah. Beg buruk macam kain buruk kat rumah aku lah. Mak aku cari-cari tak jumpa-jumpa. Kau bagi balik beg tu. Elok lagi beg buruk tu daripada hati busuk macam kau. Kau cakap? Ha? Aduh. Oi, biadab main kau. Weh. Aduh. Weh, apa ni? Weh, apa tu? Gerak. Tak boleh ni, gerak. Fahan, ni Adwa ada tinggalkan surat untuk Fahan. Fahan baca lah ya. Selamat hari jadi Farhan. Aku tulis surat ni untuk hari jadi kau yang ke-16. Surat ni akan nampak janggal sikit tapi kau baca je lah. Aku nak cakap semua perkara yang susah untuk aku luahkan dekat kau. Aku nak berterima kasih sebab kau sanggup jadi kawan baik aku. Semua hidup aku ni, aku tak pernah ada kawan macam kau. Aku belikan kau rantai kunci baru ni sebab aku nak kau ingat aku sampai bila-bila. Pemberian aku ni tak adalah seberapa, tapi aku nak hargai keikhlasan kau jadi kawan aku. Farhan, dalam hidup ni kita akan sentiasa menghadapi dugaan dan cabaran. Tapi janganlah jadikan dugaan dan cabaran tu sebagai alasan untuk menyerah kalah. Tak kira berapa kali kau jatuh, kau mesti bangun dan terus berani melangkah. Tuhan tak akan uji hambanya melampaui kemampuan seseorang tu. Jadi kau kena ingat, setiap kali kau rasa nak mengalah dalam kehidupan, ujian-ujian yang kau hadapi tu ada hikmahnya. Bila kau rasa penat, kau pun kena ingat hidup kau ni ada makna. Dan hari yang kau nantikan tu mungkin belum tiba. Aku yakin satu hari nanti, kalau aku dah tak ada, kau akan terus kuat. Aku gembira sangat berkawan dengan kau. Aku harap kita kawan sampai syurga. Amin. Selamat lahir sahabat.